Singapore, Buang Semaju. Saya pernah, experience saya pernah berlakon dalam Tari Kirana sebagai Liza, dan dalam Intan di antara garisan sebagai Cikgu Syikin. Tak, Ayah. Nina ingat semuanya. Nina bukan dari jenis Ayah. Memang benar ada halangan di antara orang-orang Ayah dan Nina. Ayah tanya kenapa Nina nak pergi. Tapi kenapa Nina boleh terus tinggal, Ayah? Semalam Ayah cakap Nina tak ada perasaan dan tak nampak kasih sayang Ayah pada Nina. Macam mana Nina nak nampak? Tak ada dua manusia yang boleh faham, Ayah, hati masing-masing. Ayah mahu Nina mimpikan mimpi-mimpi Ayah, melihat impian Ayah, impikan kehidupan di kalangan orang-orang putih. Tapi mereka dah pun buang Nina, Ayah, dengan rasa benci. Nina cuba mendengar kata hati sendiri. Ayah dan kemudian dah incu. Ayah panggil dia Mak Ustaz Tamadun. Habis apa Ayah panggil? Mak, itu Ayah. Tiba masa ni nanti, suara kami, suara dia dan suara Nina akan berkata-kata dalam kelembutan. Ayah cakap tentang emas, tapi telinga kami diisi oleh lagu-lagu cinta kami. Kami tak mendengar suara Ayah. Kami merenung ke dalam mata masing-masing dan nampak apa orang lain tak boleh nampak, Ayah. Dan sekarang kami nak pergi ke tempat yang orang lain tak boleh ikut, terutama sekali Ayah. Nina di sini untuk hidup, untuk menurut dia. Nina tak diterima orang putih. Dan sekarang Nina orang Melayu. Ayah, sayang Nina pada Ayah tak pernah kurang. Tapi Nina tak boleh tinggalkan dia, Ayah.